Semua ni komen RM5 je. Kau raya dia udah RM5 kan. Koma boleh beli borong lagi. Beli banyak lagi murah. Tak tahu mana nak cari komen sini je. Sekarang yang berada dekat gedung kuih raya dan krepek terbesar dekat Perak Tengah komen. Muah kita. Walaupun kuih raya RM5 tapi macam-macam tak sini ke kuih raya dia rasa macam nak ambil semua je sebab ambil banyak lagi murah. Komen nak jenis yang bekas besar yang banyak kuih deme pun ada kat sini. RM500. Nak jenis bekas besar tapi nak kuih yang bercampur ada komen. Kuih ni lofa pun ada komen. Ni lofa ni 125, 500. Kuih raya dia semua ni ada 3 jenis kuih yang krepek dia. Ada moden, ada nostalgia dan ada tradisional. Nampak dekat luar ni dah banyak kan komen. Dekat dalam sana tepi je banyak lagi moh. Kan macam gedung komen, macam kilang aku rasa. Demo ada 100 jenis krepek komen dekat sini. Memang banyak pilihan. Kira komen nak krepek apa tu mesti ada. Tu 100 krepek. Demo ada 200 jenis produk demo sendiri. Tak komen tak kerti nak nganyang ketupat. Tak ngapai komen. Komen beli je dekat sini dia ada ketupat. Tadi yang kat luar kan komen. Ini kat dalam pula. Lagi besar. Kat dalam ni pakai kain. Ni komen kalau tak cukup lagi tak tahulah aku. Macam ni komen nostalgia sebab teringat dulu sebab tu sekolah renik-renik tu kan makan benda ni. Tuduh opas ni yang ni kategori tradisional. Memang bila datang ke sini Beron tak komen nak milih mana satu sebab banyak benar. Aku rasa semua nak ngambil nak ini nak itu. Sabar je lah. Semua kat sini buatan Muslim Ibu Tunggal dan IKS. Jadi komen kena lah support ke orang kita. Tokenya pun orang Melayu Islam kita. Staffnya pun ramai budak-budak Melayu sini. Bagus. Demo ni dekat lokasi baru. Lokasi baru Snake House ni benar-benar dekat Masjid Al-Siddiq dan pintu belakang UiTM. Sini parking keretanya luas komen. Demo buka daripada 9.30 pagi sampai 11 malam. Komen orang Perak kena lah datang sebab ni gedung krepek kuih raya terbesar dekat Perak di Seri Iskandar. Ate komen.